Okey, jom kita mulakan. Bahan yang kita ada hari ini nampak macam set nota mesyuarat yang agak kering. Tapi percayalah, cerita di sebaliknya sangat menarik. Kita akan bedah siasat satu reformasi pendidikan digital di Malaysia. Dan fokusnya sangat spesifik. Kita melihat pelaksanaan platform Delima dan sumber ini memberi kita data terus dari lapangan, khususnya dari daerah Pendang di Kedah. Jadi, ini bukan lagi teori, ini realiti. Tepat. Dan di sinilah misterinya bermula. Di hadapan kita ada satu kes yang menarik. Satu inisiatif digital dengan perancangan yang hebat. Di satu daerah di Kedah, hampir 100% guru telah log masuk. Satu kejayaan besar, kan? Ya, bunyinya macam tu. Tapi di sini peliknya. Kenapa kurang separuh daripada murid yang aktif? Hari ini, kita akan jadi detektif dan siasat apa sebenarnya yang berlaku di sebalik angka-angka ini. Misi kita adalah untuk memahami jurang antara apa yang dirancang di atas kertas dengan apa yang sebenarnya berlaku di dalam bilik darjah. Ia satu persoalan yang melangkaui teknologi. Ia tentang manusia, tabiat dan budaya. Baiklah, setiap cerita detektif yang baik bermula dengan motif atau visi. Dokumen ini meletakkan satu visi yang sangat besar untuk dasar pendidikan digital negara. Matlamat utamanya, membangunkan murid yang fasih digital. Bunyinya hebat, tapi agak umum. Memang, tapi bila kita gali lebih dalam, ia bukan sekadar slogan. Dasarnya juga mahu memperkasakan guru untuk selesa menggunakan teknologi, memastikan infrastruktur sekolah mantap dan juga menarik masuk rakan-rakan industri untuk bekerjasama. Ia satu visi untuk membina keseluruhan ekosistem. Apa yang saya perhatikan, ini bukan sekadar angan-angan. Kerangka kerjanya sangat terperinci, hampir macam pelan pembinaan sebuah bangunan pencakar langit. Sumber kita ada sebut pasal 4 objektif, 6 teras, 18 strategi dan 41 inisiatif. 41? Ya, kita tak perlu lihat ke semua 41 inisiatif tu, tapi cukuplah untuk kita tahu bahawa setiap aspek telah difikirkan, dari kabel internet sehinggalah kepada kandungan pembelajaran. Ini menunjukkan keseriusan yang tinggi di peringkat perancangan. Apa yang menarik di sini ialah pendekatan yang sangat sistematik ini. Ia memberi isyarat bahawa ini bukan projek sambil lewa, mereka benar-benar cuba membina sesuatu yang mampan. Namun, seperti mana-mana pelan yang hebat, ujian sebenar bukanlah pada betapa cantiknya dokumen perancangan itu, tapi sama ada ia berjaya mengubah apa yang berlaku setiap hari di sekolah. Dan di sinilah kita masuk ke babak kedua penyiasatan kita. Visi yang gah memang sedap didengar, tapi persoalan sebenarnya, adakah ia menjadi realiti di sekolah? Nasib baik, dokumen ini tak biarkan kita berteka-teki. Ia beri kita data sebenar. Dan di sinilah ceritanya menjadi sangat menarik. Kita ada angka prestasi sehingga 8 November 2025. Ya, data ini umpama laporan forensik. Ia menceritakan apa yang telah berlaku. Okey, mari kita lihat bukti pertama. Untuk seluruh negeri Kedah, peratus guru aktif di platform Delima ialah 91%. Boleh tahan, tapi peratus murid aktif hanya 49%. Oh, Dah nampak jurang yang besar di situ. Hampir separuh murid tak aktif. jurang lebih 40 mata peratusan. Itu bukan sedikit. Ia menunjukkan ada sesuatu yang menghalang platform ini daripada sampai kepada pengguna sasarannya, iaitu murid. Betul. Tapi tunggu. Ceritanya menjadi lebih dramatik. Bila kita zoom masuk ke daerah fokus kita, Pendang, angkanya lagi ekstrim. Dengar ni. Peratus guru aktif di Pendang, 99%. Wow, 99%. Itu hampir sempurna. Maksudnya, arahan untuk semua guru mengaktifkan akaun mereka telah dilaksanakan dengan jayanya. Dari sudut pentadbiran, ini satu kejayaan besar. Kan? Ini bukan lagi cemerlang, ini hampir mustahil. Macam mana mereka lakukannya? Tapi bila saya lihat angka murid, kenapa ia masih di sekitar 54%? Tunggu sekejap. 99% guru aktif, tapi hanya 54% murid. Saya tak faham. Ada sesuatu yang tak kena di sini. Adakah ini bermakna murid-murid tak ada peranti atau capaian internet di rumah? Itu satu andaian yang sangat logik dan memang itu sebahagian daripada masalah yang lebih besar di seluruh negara. Tapi, dokumen ini mendedahkan sesuatu yang lebih mengejutkan. Puncanya bukan hanya di rumah, tapi di sekolah itu sendiri. Dan angka inilah yang mendedahkan satu realiti yang pahit manis dalam mana-mana reformasi. Apa dia? Di atas kertas, 99% kelihatan seperti kejayaan mutlak. Ia menunjukkan sistem arahan dari atas ke bawah berfungsi dengan cemerlang.
Pengarah suruh, guru buat. Tapi angka 54% murid itu menceritakan kisah yang sebaliknya. Ia menunjukkan arahan itu terhenti di pintu bilik darjah. Dan sumber ini beri kita sebabnya. Satu tinjauan pada tahun 2024 mendapati hanya 35.1% guru yang menggunakan D5 untuk tujuan PDPC. PDPC, maksudnya? PBPC itu singkatan rasmi untuk pengajaran dan pembelajaran. Dalam bahasa mudahnya, sesi mengajar dalam kelas. Jadi, hampir semua guru dah log masuk, tapi hanya 1/3 daripada mereka yang betul-betul menggunakan platform itu untuk mengajar murid. Mereka log masuk mungkin untuk isi markah, hantar laporan atau baca perkeliling, tapi platform itu tidak masuk ke dalam bilik darjah bersama mereka. Jadi di situlah puncanya. Ini menjelaskan segalanya. Ia bukan soal murid tak ada akses semata-mata, tapi kerana platform itu tidak digunakan secara meluas semasa waktu sekolah. Jurang 99% dan 54% adalah jurang antara pematuhan pentadbiran dan penggunaan bermakna. Tepat sekali. Anda dah jumpa the smoking gun dalam kes kita ni. Satu perkara untuk mengaktifkan akaun, satu perkara yang sama sekali berbeza untuk mengubah cara anda mengajar setiap hari. Itulah cabaran sebenar reformasi ni. Ia lebih rumit. Ia bukan soal guru tak nak, tapi mungkin soal tak tahu bagaimana, atau tak cukup masa untuk sediakan bahan, atau mungkin platform itu sendiri tidak mesra pengguna untuk subjek-subjek tertentu yang mereka ajar. Inilah yang dinamakan cabaran perubahan tingkah laku. Baik, jadi mereka dah tahu puncanya. Apa plan mereka untuk baiki keadaan ni? Syukurlah, dokumen ini tak berhenti di situ. Ia terus menggariskan beberapa cadangan intervensi yang sangat praktikal, dibahagikan mengikut peranan. Kita mulakan dengan pentadbir sekolah, guru besar dan pengetua. Mereka diletakkan sebagai watak utama. Cadangannya jelas. Jangan biarkan infrastruktur yang ada berhabuk. Makmal komputer mesti digunakan sepenuhnya. Kena ada jadual yang sistematik dan pemantauan yang berterusan. Bukan lagi sekadar aset dalam senarai. Dan ada satu idea yang saya rasa agak radikal juga. Ia dipanggil kelas berpusat makmal. Konsepnya, kelas-kelas tertentu akan berpindah dan menjalankan semua sesi pembelajaran di dalam makmal komputer untuk satu tempoh masa. Bukan sekadar satu waktu seminggu untuk subjek ICT, tapi untuk semua subjek. Ini satu langkah yang bijak. Ia memaksa perubahan berlaku. Apabila persekitaran pembelajaran anda ialah makmal komputer, anda tidak ada pilihan selain mengintegrasikan teknologi. Ia mengubah makmal komputer daripada sekadar sumber tambahan kepada persekitaran utama. Guru matematik, guru sejarah, semua kena fikir cara nak mengajar menggunakan teknologi yang ada di depan mata. Seterusnya, untuk guru, arahannya sangat terus terang. Dokumen ini menyatakan, guru mesti menggunakan pelantar D5 sewaktu PDPC bersama murid. Tiada lagi kompromi. Ia bukan lagi pilihan, tapi ia tak berhenti di situ. Guru juga digalakkan guna D5 untuk urusan lain, laporan ko-kurikulum, minit mesyuarat penitia, analisis peperiksaan. Kenapa agaknya? Ini strategi untuk menormalkan penggunaan platform ini. Apabila anda mula gunakannya untuk perkara-perkara rutin seperti mesyuarat, anda akan jadi lebih selesa dan mahir. Kecekapan yang anda bina semasa menguruskan fail penitia akan memudahkan anda untuk menggunakannya di dalam bilik darjah. Ia seperti belajar menunggang basikal. Lebih banyak anda guna, lebih yakin anda jadi. Masuk akal. Dan akhir sekali, untuk murid, apa cadangannya untuk menarik minat mereka? Selain galakan untuk menyertai pertandingan-pertandingan digital yang ada, penekanan diberikan kepada guru untuk menggunakan aplikasi-aplikasi menarik dalam ekosistem D5, terutamanya Google Classroom. Dokumen ini sebut beberapa nama spesifik. Ya, ada disebut Practice Set, YouTube Lesson Video dan D5 Flix. Apa benda semua ni? D5 Flix tu bunyi macam Netflix versi pendidikan. Lebih kurang begitulah. Ia satu platform video pembelajaran yang dikumpul khas untuk silibus kita. Jadi ia lebih teratur dan selambat berbanding carian rawak di YouTube. Practice Set pula sangat hebat. Bayangkan satu sistem latihan di mana AI, kecerdasan buatan, boleh hasilkan soalan-soalan yang disesuaikan secara automatik dengan tahap pemahaman setiap murid. Kalau murid lemah dalam satu topik, sistem akan beri lebih banyak soalan asas. Kalau dia dah mahir, sistem akan beri soalan yang lebih mencabar. Macam kuis peribadi yang pintar lah ya. Okey, ini barulah nampak menarik.
Ia bukan sekadar baca PDF di skrin. Ia menggunakan teknologi untuk menjadikan pembelajaran lebih interaktif dan peribadi. Dan itulah matlamatnya. Jika kita hubungkan semua cadangan ini, tujuannya adalah untuk mengubah delima daripada satu lagi beban kerja kepada nadi utama sekolah. Peralihan dari pematuhan kepada pembudayaan ini sangat kritikal. Bayangkan kita semua diwajibkan muat turun aplikasi kesihatan di telefon oleh majikan. Kita mungkin akan buka sekali untuk aktifkannya sebab bos suruh. Itu pematuhan. Tapi untuk kita betul-betul gunakannya setiap hari untuk catat pemakanan dan senaman kita, itu memerlukan perubahan budaya dan tabiat. Inilah yang sedang berlaku di sekolah-sekolah sekarang. Analogi yang sangat baik. Jadi, ini bukan lagi pendekatan top-down semata-mata, tapi usaha untuk membina budaya dari dalam melalui inisiatif seperti pasukan peneraju digital di setiap sekolah. Dari intervensi ini, kita beralih ke bahagian akhir dokumen, iaitu pelan tindakan untuk menjadikan budaya ini kekal. Ia menggariskan beberapa amalan baik untuk sekolah. Betul. Ini adalah fasa kematangan. Di sini, sekolah tidak lagi hanya menggunakan teknologi, tetapi mula dipacu oleh teknologi. Ada perbezaan besar di situ. Boleh jelaskan sikit? Apa contohnya? Contohnya, salah satu amalan baik yang dicadangkan ialah mewujudkan dashboard pemantauan digital untuk setiap sekolah. Ini bukan sekadar untuk merekod siapa log masuk dan siapa tidak. Ia lebih mendalam. Dashboard ni macam papan pemuka kereta ke? Tunjuk kelajuan, minyak semua? Tepat. Tapi untuk sekolah, ia boleh tunjuk. Sebagai contoh, murid tingkatan 3 Zamrud paling aktif guna delima. Atau penggunaan aplikasi practice set untuk subjek sains sangat rendah berbanding matematik. Dan cadangan paling transformatif ialah gunakan data analitik digital ini untuk membuat keputusan. Ini satu anjakan besar. Selalunya, keputusan di sekolah dibuat berdasarkan pemerhatian, laporan kertas atau dalam mesyuarat kan? Tapi sekarang mereka nak guna data masa nyata terus dari dashboard. Ya, dan ini kunci kepada fasa kematangan tadi. Dengan data analitik, pentadbir tidak lagi membuat keputusan berdasarkan andaian atau firasat. Mereka ada bukti kukuh. Mereka boleh lihat subjek mana yang paling kurang menggunakan platform, atau kelas mana yang paling aktif, atau guru mana yang mungkin memerlukan sokongan dan latihan tambahan. Intervensi menjadi lebih bersasaran dan berkesan, bukan lagi pendekatan satu saiz untuk semua. Jadi, matlamat akhirnya adalah untuk menjadikan D5 sebagai satu platform pusat untuk semua urusan. Daripada rancangan pengajaran harian guru, kerja rumah murid, kolaborasi antara panitia, sehinggalah kepada pengurusan prestasi keseluruhan sekolah. Semuanya dalam satu ekosistem. Dan apabila semua orang berada dalam ekosistem yang sama, menggunakan alat yang sama, ia akan mewujudkan kecekapan dan sinergi yang luar biasa. Kolaborasi menjadi lebih mudah dan data dapat dikumpul dan dianalisis dengan lebih konsisten untuk penambahbaikan berterusan. Jadi, secara ringkasnya, kita dah selesaikan misteri kita hari ini. Kita bermula dengan satu visi besar pendidikan digital. Kemudian, kita berdepan dengan data yang menunjukkan jurang yang ketara antara pengaktifan guru, iaitu 99%, dan penggunaan oleh murid, 54%. Kita dapati puncanya bukan pada teknologi, tapi pada jurang antara pematuhan dan penggunaan bermakna di dalam kelas. Seterusnya, kita meneliti cadangan-cadangan intervensi yang sangat praktikal dan diakhiri dengan satu pelan tindakan yang jelas untuk membina budaya digital yang menyeluruh di sekolah yang dipacu oleh data. Jika ada satu kesimpulan utama yang boleh kita ambil daripada bahan ini, ia adalah ini. Cabaran terbesar dalam mana-mana transformasi digital bukanlah pada teknologi itu sendiri, tetapi pada manusia. Pada perubahan tingkah laku, amalan dan budaya. Berjaya mendapatkan 99% guru di sebuah daerah untuk log masuk ke satu platform adalah satu pencapaian teknikal yang hebat. Ia menunjukkan sistem berfungsi. Tetapi, untuk mengubah amalan pengajaran walaupun hanya 35% daripada mereka untuk benar-benar mengintegrasikan teknologi itu bersama murid, itulah cabaran sebenar reformasi pendidikan. Satu pandangan yang sangat penting. Perubahan sebenar berlaku di dalam bilik darjah, bukan pada dashboard log masuk. Dan ini membawa kita kepada pemikiran terakhir untuk anda. Berdasarkan apa yang telah kita bincangkan,
Dokumen ini memberi tumpuan yang sangat jelas kepada tiga pihak, pentadbir sekolah, guru dan murid. Intervensi dan pelan tindakannya dibina di sekeliling mereka. Tetapi, ini menimbulkan satu persoalan penting yang tidak disentuh secara langsung dalam sumber kita. Apakah peranan ibu bapa dalam ekosistem pendidikan digital ini dan bagaimana penglibatan mereka boleh menjadi pemangkin untuk merapatkan jurang pengaktifan 54% di kalangan murid yang kita lihat tadi? Sesuatu untuk anda fikirkan.